aku boleh fund kau punya filem, okay, apa yang aku akan dapat bila aku fund filem kau? Kau pitching aku. Aku rasa mesti kau nak cerita ni best. Cerita ni best, menarik, boleh jual. So mesti kau nak. Itu je point aku. Keuntungan lah. Keuntungan. Cerita best, keuntungan. Yang tak, selain daripada apa titik berat kau, macam contoh, kau dalam filem tu, contoh company aku jual baju kan. Okay, dalam filem tu kau janji dengan funder kau, filem ni memang akan blow. Bila dalam filem ni orang akan pakai baju tenang je. So confirm lah orang akan nampak brand tenang sepanjang filem ni. Tu satu. Lepas tu bila dah blow filem ni, untung akan daripada funder lagi kan. Lepas tu brand kau akan terkenal lagi. Apa yang kau boleh janjikan kepada funder kau? Maksud aku, apa yang kau rasa kau boleh beri dekat funder kau? Macam tu, jual nama dia lah. Katalah founder tu ada jual minyak wangi kan. So mungkin produk minyak wangi tu letak dalam filem tu. Placement letak dalam filem tu kan. So bila orang tengok filem tu ramai, mesti produk akan lebih dikenali. Selain daripada tu,